Khamis 24 April 2:25 petang. Pembakar ganoi 5 kg bersama induk. Ganai juga ni. Ni bakar hampir 5 kilo juga ibu ni. Dah agak lama aku tak lepas ni. Pasang ni kat luar. Ni baru hari ni pula aku lepas pula. Rasanya dah lebih 2-3 bulan aku tak lepas kat luar. Tak ada benih tinggal sekarang. Itu ada sekok mati. Tak ada lah sekarang ni. Aku cuba lepas tengok. Ikut dia panjat ibu ni pula kan. Tengoklah macam mana kan. Ni ibu ni pun bakar pondan sebenarnya. Dah ada jadi betina, kita nak beza lah kan. Bapak tu dah semestinya pondan. Ibu ni pun bakar pondan. Bapak dia pondan. Ibu dia tak silap. Ibu kepada ibu ni pun lain pondan juga. Bapak dia 4.7 kilo. Bapak dia tak ada lah. Dah mati. Agak kurang cantik juga pemandangan di bawah reban. Ni reban lama aku dah.
pun semakin besar lah. Jantan, 1 ekor jantan dengan 3 ekor betina. Yang ni betina yang sakit hari tu, sakit mata. Ni lain tak ada sakit mata tapi demam lah. Tu jantan tu, dia besar lah ni. Nak tunggu usia 3-4 bulan lah. Tunggu kaki dia panjang lah. Ni kaki dia masih sekata lagi dengan badan dia. Kalau tengok dia tak mengalami proses panjang kaki lagi. Pemanjangan kaki belum dah sampai lagi. Sekitar usia 3-4 bulan lah. 4 bulan baru dia nak mula kaki tu memanjang. Tengoklah macam mana keadaan ni dalam masa usia 6 bulan ni. Tinggi ataupun tak tinggi. Bagi aku kalau dah mencapai untuk jantan, kalau dah mencapai 95 cm tu dah kira okey jugalah. Betina ni pun kena sampai 80 lah. Target aku. Kurang-kurang 80 cm. Betina ni yang jantan kurang-kurang 95 baru nampak tinggi sikit kan. Tengok Ushamo yang dewasa kat Reban aku tak silap aku 78 cm ke 79, 78 kot yang betina ni. Jadi kalau IG ni betina tak sampai 80 tu cara tak tinggi lah. Betina Ushamo pun dah dekat 80. Ini yang sakit lah itu. Sakit mata lah. Aku jangkakan 2 bulan lebih dah ni. Lebih dah 2 bulan. Mungkin 2 bulan setengah kot. Tak tahu lah sebab nampak pembesaran dia cepat. Cepat sangat. Dalam seminggu saja ni dah besar lah ni. Dalam seminggu saja. Dah nampak macam dekat 3 bulan lah. Mungkin sebab pemakanan yang aku bagi setiap hari ni. Ni malam pun aku bagi makan juga ni. Kadang 3 kali, 2 ataupun 3 kali lah aku bagi makan dah. Supaya dia benar dapat capai ketinggian yang sepatutnya. Hari-hari aku lepas kot ni. Pagi petang dalam pukul 6 tu aku lepas kat luar. Sekarang ni aku tak berani nak lepas lagi sebab aku takut bewak. Sebab bewak banyak berkeliaran kat rumah aku ni. Bewak yang kecil tu tak ada masalah apa, bewak yang besar tu risau juga apa. Walaupun ayam ni dah besar dah. Dah besar dah tapi itulah. Aku kena jaga lebih sikit lah.
Sebab ni baru permulaan aku nak aku bela ni pakai IG ni. Permulaan lah, sebelum ni pun pernah bela lah. Ini permulaan balik lah untuk bakar lain pula, IG yang lain. Bakar yang dulu aku dah jual habis dah.